Hai. Hari ni kita orang nak pergi rumah kedua saya yang baru siap. Jom. Okey, jom. Dah macam Slow. So, ni harga dia. okey. Okay guys, akak tu beritahu masuk pukul 3. So, kita main shopping 3 pagi. Kau jadi kecut, jadi macam kismis aku tahu. Baju kita kecil. Jadi kismis. Kanan nak jadi kismis. Okay, this is me before. Let's go. Okay, sekarang kita nak pakai tiket. By the way, nangis ni. Here. Aku nak buka. Betul ke? Kena buka. Here. Tak, tapi jangan ketat sangat. Sini. Okay. Sorry. Tak sengaja. Dia orang biasa tu engagement ni yang kita macam ni. 1, 2, 3. Dia tak sangat orang buat. Okay, geng. Kita nak... Wah, aku rasa aku nak menikah dengan aku. Ya Allah. Masuk bagi masuk. Wow, sedapnya. Betul. Masuk sini. Tak duduk kat sini. First time. Ni baru first time ke? Tak, sebab aku nak tahu kau masuk dalam kalau ni sebab kau dapat. Ni saya panas ni. Sini. Panas. Duduk je. Saya kaki dulu. Hari ni saya menjaga Asha. Jangan tadi, suaku. Tangan kau tadi. Kau dalam tau. Pasal teori aku betul. Dia bukan aku ada gadis. Berpeluh dah aku. Telur lah. Dia lah. Even mana pun boleh lah. Tak payah paksa. Hoi. Dia pasal telur. Itu dah jadi. Tahu buah. Kita macam dia ada apa. So, kita dekat sini. Kita bertukar daripada yang panas. Aku Mau jaga bapak kau jaga kau. Sebab ini kalau aku terketuk itu pula. Ini dah makan dulu. Pakai tu. Kita tempat juga. Sekejap kita tengok Alia. Okay, so kita dah habis dekat Kuala Besar. Kita akan going to Kuala Besar. Nanti dia kata aku letak list kat dalam. Seterusnya. Ya. Nak beritahu. Kalau tak suka tak nak. Tak nak. Sebab aku tak nampak nanti. Dia macam kita pergi tu asap Sabun. Biru macam kerantang tidak. Aduh. Ni lah. Dia macam kat pantai tu. Saya sedang dalam mission yang mati Hana. takut tau. Pelik lah bangun. Ini kaki dia tak pasal aku dua. Oh, tak tahu semua aku kat mana. Sama namanya. Anda. Aduh dia. Ada. Tapi macam kat Agak tinggi respect. beneran. Dia sebab tangan kita tak sihat. Tangan kita lebam. Satu, dua, tiga. Lagi. How you feel? Excited. We excited. Okey tak? Belum ada jumpa lagi. Bye. Takutnya aku kena. Budak tu stress air kat muka aku dulu. Okay. Tu bucket challenge. Kita nak main dari panas. Makan 2 kali. Macam panas sangat. Wih, sedapnya. Masa kaki orang. Kaki mana? Itu bucket challenge. Itu bucket challenge. Tu Bali challenge? Betul. Dua. Lucu. Nampak? Mana tadi? So,
Betul-betul tak ada tangan. Lapar tak ingat dia ada sana. Tak tak. Boleh lah. Sejuk. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Aku kata langgar kepala kan kau. Dah Syah dah. Tertipu kan? Tak lah. Tertipu kan? Langgar dekat mana? Masih ada ni, jauh sangatnya. Dalam, okey, cepat. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, ini player pertama Hana. Player kedua Nana. Player ketiga Asha. Player keempat Latira. Okay guys, so kita ada tutorial macam mana nak selamatkan orang yang nak kelemasan. So daripada Usaha Najwa. Pertama sekali korang kena letak tangan korang kat sini. Lepas tu dekat saya. Puan tunggu. Puan. Suka semua. Okay, sampai kata dua ni. Apa dia tenggelam? Ada ayam dikejar musa. Kau musa. Okay. Makan lagi. Apa perasaan jadi mob? Tak boleh. Okay guys, ni after kita orang. This is us after the air panas. Saya sebab hari tu saya jadi fotografer je. Boleh tolong. Ini okey. Okay, Aisyah okey. Tangan macam mana? Boleh lah. Dia je nak balik tertidur ni. Masa tidur ni. Tak nak cabut gini dulu. Okay, itu sahaja untuk vlog saya pada hari ini. Bye. Keluar. Bye.